Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Kirin Outdoor YouTube channel. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ni saya dan isteri berkesempatan lagi. Kali ni kita berkemping di Perak. Perjalanan dari Kuala Lumpur nak sampai ke tapak campsite lebih kurang 2 jam perjalanan. So nantikan perjalanan kami ke campsite. Bye bye. Semua kita dah sampai ke tapak campsite Kia Garden, betul nama dia? So jom kita pasang kemah.
Spare. Memang spare. Dah kau. Jatuh ni. Ya, saya ada dulu satu. Arwah aku. Lebih. Cepat juga lah. Apa ni? Karifah Korea. Korea. Usaha nak dapatkan dia. Lepas sekolah baru dapat. Kacau. Tak tahu berapa lapis ni. Berapa lapis lah? Ni satu lapis ni. Jangan cabut lah dulu. Sementara sekejap je nak ambil. Nak letak kat sana.
nak tahu main lah. Tengok api tadi. Ni api tadi dah. Oh, panas. Ni keluar pada putih ais. Masam bawahnya. Siapa yang bawa? Ni masam. Anjing tak boleh kan? Tak boleh Kalau lah. dia jilat tu kan. Saya cakap lah, saya tak risau, cuma saya takut dia jilat saya. Tak apa, dia tak jilat. Pergi kawasan. Dia tanya kawasan dia. Nyamuk banyak ah. Dia tanya, ekor jeruk kan? Patung. Patung lain macam rupa lah. Ya. Patung nampak. Itu asap dia. Kipas tadi, kipas tadi. Patutnya sepit-sepit sikit. Untuk kuali tu keluar. Oh, ni cantik kejadian ni. Tak juga, buka dulu tengok. Tak nampak cantik. Ha, cantik. Sebab yang tadi terlebih masa tu. Ha? Yang bawah sebelah terlebih sikit tapi okey kot. Ha, dia melekat sikit ah. Ha. Okey ni. Nampak. Bau dia. Ha, ni juicy. Apa?
kan. Tuan-tuan. Berdua kan. Korang berdua juga. Dia kena kopi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillah hari ni hari terakhir kita dekat Kia Garden Berang Station. Okey, sekarang saya nak tunjukkan dekat sini ada perkhidmatan chalet. Chalet yang dibina owner Kia Garden. Dia terdapat dia terdapat 3 tingkat. So sekarang saya nak tunjuk daripada bawah dulu. Ini untuk sewa mungkin family yang ramai. Ada tabletop. Toilet ni saya tak pastilah dekat mana. Kita tengok. Mungkin toilet dia dekat luar sana, kongsi dengan kampus. Ayo, tak boleh jalan. Okey, kita naik sini. Kita. Ni tingkat 2. Tingkat 2. Dia punya tingkat 2 ada satu toilet. Ada satu toilet. Tandas duduk. Oh, sini dia tak buat ceiling Okay, kita tutup balik. Okay, kita pergi ke tingkat 3. Ini ialah tingkat 3. Mungkinlah saya rasa belum siap sepenuhnya lagi lah. Ni bilik pertama. Setiap bilik ada toilet. Dan dia beri satu tilam queen dan bantal. 2 bantal. Dan dekat sini pun sama juga. Satu tilam queen, 2 bantal. Berview kan
hutan dan sungai. Dari sini boleh nampak sungai. Di sini anda boleh nampak sungai. Dia tutup balik. Ada toilet, ada tong sampah. Ini toilet dia, toilet duduk juga. Dan bilik yang terakhir di tingkat 3 pun sama. Sini cantik sikit lah view dia. Kalau siapa yang tak ada kemah kan, boleh sewa chalet. Nampaklah boleh tengok sungai, nampak. Okay, kita turun balik. Sekarang ini kita nak melawat. Saya nak tunjuk dekat anda semua adalah tapak-tapak yang ada dekat sini. Tapak perkemahan, tapak campsite. Inilah chalet tu. Chalet owner, CEO campsite bina 3 tingkat je daripada bawah tanah. Tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Melainkan kata lain dengan ground floor, tingkat 1, tingkat 2. Ada jalan daripada sana, daripada kampung orang asli masuk, parking kereta kat sana. Dari sana parking kereta untuk homestay. Parking kereta untuk campsite dekat bawah. Jom kita pergi. Sini curam sikit lah, hati-hati lah. Masa kita nak turun ni, hati-hati lah berjalan. Sebab dia curam sikit. Akan datang dia akan buat batu simen, so tak berbahaya sangat lah macam sekarang. Sekarang boleh lekuk. Inilah untuk dewan, macam tempat untuk masak lah. Yang siapa yang sewa chalet dia akan boleh guna inilah. Tempat masak, dia bagi sediakan pinggan, mangkuk apa semua. Lain-lain makanan anda kena bawa sendiri lah. Ini adalah toilet. Kat sini ada 2 toilet saja. Toilet yang CEO bina sendiri. Toilet duduk. Dia tak ada shower. Kena pakai getah paip ni mandi. Tolong kat kepala. Ni pun sama. Dia tak pakai shower. Mungkinlah campsite ni baru je buka dalam setahun. Tahun lepas dia buka. Cuma dia belum official untuk buka untuk ramai kampus. So lepas ni dia akan open untuk ramai kampus lah. Boleh datang kat sini. Fasiliti yang apa yang ada sekarang dia akan tambah baik pulih lagi lah. Ini kedudukan kemah saya. Ni kemah abang saya. Ni kemah saya. Kemah saya dah settle, dah buka. Jom kita pergi tengok tapak campsite yang daripada depan sekali. Yang ni yang ke dalam. Ni yang depan. Seperti yang anda lihat, inilah toilet yang pertama yang mula-mula masuk jalan daripada pintu masuk utama. Inilah toilet yang pertama. Toilet ni toilet baru. Besar sikit lah toilet ni. Ada jamban duduk, ada tempat penyangkut, ada shower. Yang kat dalam tu tak ada. Ni toilet baru, CEO baru buat. Semua sama. Ada toilet duduk, ada shower dan ada penyangkut baju. Toilet dia pakai simen je, simen biasa je. Inilah tapak-tapak yang CEO akan buat lepas ni. So siapa nak duduk dekat berdekatan dengan sini, dekat sungai sini, inilah tapak dia. Kalau saya kira dekat sini boleh dapat 1, 2, 3, 4, 5 kemah boleh pacak dekat bawah ni. Sana nanti CEO akan betulkan jalan tu, akan kira bila korang sampai ya dekat sana, korang boleh turun, masuk kereta sampai sini, turunkan barang. Lepas settle turun barang semua, keluar balik dan parking dekat atas ni. Kat tepi-tepi ni semua boleh parking. Tepi ni boleh parking, tepi sana boleh parking. Jom saya tunjuk apa keistimewaan yang dekat tempat ni, dekat depan ni. Lagi satu saya nak cakap.
tapak ni akan datang CEO. Saya semalam berborak dengan CEO. Saya cakap, adakah tapak ni ialah terus pakai tanah merah macam ni? Sebab saya cakap dengan dia, kalau hujan lebat, becak tempat ni akan memang akan becak. Lepas tu CEO cakap, mungkin dia akan letak batu gerigi yang kecil-kecil tu, ataupun dia tanah rumput. Antara dua tu lah. Ikut pilihan dia, ikut bajet dia mana dia nak buat. Cuma saya suggestkan semalam letak batu lah. Batu yang kecil-kecil tu. Jom kita tengok tapak sungai dekat bawah ni. Cantik tau. Air dia memang jenis gila tu. CEO dah buat tangga cantik-cantik nak turun. Sampai bawah ni turun. Ni sesuai untuk kanak-kanak. Kalau korang bawa anak kecil, ni sini memang sesuai lah. Untuk bawa anak-anak mandi. Tapi perlu pemantauan ibu bapa. Korang lalu sini dan korang dah boleh mandi. Air dia tak dalam kat sini. Paras-paras pinggang dia air dia. Air memang jernih. Korang boleh nampak ikan tau. Nampak ikan dengan mata kasar. Daripada atas korang boleh nampak. Okey, kat sini terdapat 5 tapak kemah yang anda boleh lihat kat sini. Satu kemah. Ni kemah saya semalam. 2 kemah. Kat sini boleh satu lagi kemah. 3 kemah dan 4 kemah. Kalau pandai set up boleh jadi 5 kemah. Inilah tapak yang belah dalam, yang tapak mula-mula CEO buka sekarang lah. Yang saya tunjuk tadi dah tapak akan datang. Alhamdulillah, tamat dah camping kita 3 hari 2 malam di Kia Garden Campsite. Kita jumpa lagi di next episode akan datang. Assalamualaikum, bye bye.